Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kali ini, jangan lupa nombor telefon saya 019-969-9079. Untuk pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak buat save bill dalam payment voucher. Okey, kita klik payment voucher. Saya nak masukkan sini untuk kita beli goreng pisang. Okey, daripada Makcik Limah. Okey, saya klik dulu sini Makcik Limah. Okey, sekarang ni kita klik dekat sini, kita cari office refreshment. Okey, kita boleh masuk kat sini goreng pisang ataupun pisang goreng. Pisang goreng untuk mesyuarat. Okey, jamuan mesyuarat, katakan sini RM30. Okey, kita sekarang ni saya silap Makcik Limah sini. Kita save. Okey, selalunya orang macam ni lah, save apabila nak hantar e-invoice dah tak boleh. Okey, kita sebenarnya tak boleh macam ni. Kita klik edit. Kita pergi kat sini, kita masukkan sekali lagi nama Makcik Limah. Okey, yang paling mudah sekali, kita copy yang ni, masukkan Makcik Limah, paste sini. Okey, lepas tu country ni kena bubuh Malaysia. Okey, Malaysia. Okey, submission ni kena tukar jadi save bill. Okey, kalau kata number tin dia ni tak ada, kita ambil general public. Setakat ni boleh lagi lah. Jadi kita klik save kat sini. Okey, bila dah buat macam tu, kita pun nak hantar lagi sekali. Kita klik sini, dia akan keluar macam ni. Okey, jadi dia tulis sini where general tin 010 and ID type BRN/NRICNA applicable for clarification code 004 only. Dia kata kena guna kod 004 saja. Okey, kita klik kat sini, kita ambil kelas. Okey, sekarang ni dia keluar sini 36. Okey, kalau bill save bill others 36 ni, kita pergi ambil 004 consolidated bill, kita klik save dan kita boleh klik lagi sekali kat sini sandbox. Okey, sekarang ni kita dah berjaya hantar save bill yang Makcik Limah tadi. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.